Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazana binti Mak Rasul akan berkongsi berkenaan pentadbiran, penskoran dan pentafsiran inventory stres pelajar ataupun ISP. Inventory stres pelajar dikubal khusus untuk mengukur tahap stres dalam kalangan pelajar universiti yang dibangunkan oleh Profesor Muhammad Aziz Shah, Lurah Azila daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dua asas teoretikal utama digabungkan untuk membangunkan skala dan subskala inventory ini, iaitu teori sindrom adaptasi umum dan teori stres alam sekitar. Metrik komprehensif mengukur 4 dimensi utama stres pelajar. Instrumen ini mengandungi 40 item negatif yang dipecahkan kepada 4 subskala, 10 item bagi satu subskala. Subskala yang pertama adalah stres fizikal, subskala kedua hubungan interpersonal, subskala ketiga stres akademik dan subskala keempat stres persekitaran. Okey, ini adalah paparan inventory stres pelajar. Ada 40 soalan. Tiada jawapan betul atau salah. Hanya perlu baca setiap pernyataan dan bulatkan pernyataan yang menggambarkan tentang diri anda. Skor 1 bagi tidak pernah, skor 2 bagi sedikit kerap, skor 3 bagi kerap dan 4 bagi sentiasa. Anda perlu jawab dalam borang OMR yang disediakan. Klien perlu menjawab ISP dalam borang OMR yang disediakan. Kaunselor membimbing klien untuk mengira skor. Subskala 1, jumlahkan. Subskala 2, jumlahkan. Subskala 3, jumlahkan. Dan subskala keempat. Jadi, yang terakhir perlu jumlahkan skor keseluruhan. Okey, selepas dapat keputusan skor keseluruhan tadi, boleh rujuk pentafsiran tahap stres keseluruhan dan petunjuk kemahiran daya tindak. Okey, bagi klien yang mendapat skor 40 hingga 80 adalah stres sederhana. Klien mempunyai kemahiran mengatasi masalah, coping skill yang baik ketika tertekan, mempunyai sikap positif dan kecerdasan diri yang tinggi. Sebagai tindakan, teruskan sikap baik dan kekalkan hubungan berkesan. Bagi klien yang mendapat skor 81 hingga 121 adalah stres sederhana. Klien mempunyai coping skill dan keberkesanan diri berada di tahap sederhana. Hubungan sederhana dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sebagai tindakan, kurangkan konflik, elakkan tanggungjawab yang berharu yang sukar dan kuasai teknik pengurusan stres. Bagi klien yang mendapat skor 122 hingga 160 adalah berada di tahap stres teruk. Coping skill dan self-efficacy yang lemah apabila merasakan perkara di luar kawalan. Stres boleh menyebabkan masalah fizikal dan kesihatan. Sebagai tindakan, elakkan krisis kehidupan pada masa depan. Jika berlanjutan, boleh berjumpa dengan psikologis dan kaunselor. Jadi, itu sahaja yang ingin saya kongsikan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.